Berdasarkan gambar yang diberikan, makanan apakah ini? Nasi kerabu. Nasi kerabu. Senang Senang sangat ni. Rice to Wednesday. Ni susah sikit. Tadi senang kan? Dia Mia kasih susah sikit. Apa ni? Ayam sewa gelanggang. Dia ada bermain dengan bahasa Inggeris. Everything I will know. What is this? Hold on. Jam? Is it ayam? I want to say ayam golek, but ayam is not tergolek. What is this? A chicken for rent basketball. It's the position they use in basketball. What are they doing right there? Position? I don't know any sports. Wait, position. This is the... Wow! Nani korek? Nani korek? Mia boleh kasih clue. Ayam. Posisi yang orang ni buat, nama dia. Posisi dia ada, macam action yang dia buat ni ada nama dia. Dan anime tu pun ada nama posisi ni. Apa yang dia tengah buat sekarang. I don't know. Okay, I don't know this one. Pass it. There's something about slam dunk. I have no idea. I don't know any item that have slam in it. What is it? How about dunking? I don't know this one. How about dunking? Dunk. Yang basketball tu, dia berkaitan dengan cara dan nama pergerakan yang dia buat tu. Ayam lambung. Oh, bukan. Apa kaitan dengan Ren? Ayam. Ayam rendang. Betul, ayam rendang. Ayam. Sebab aku ingat yang tu slam dunk. Dang. Nama slam dunk. Ayam rendang. Don't lose your streak, Ricky Ray. I'm giving you pressure. Ayam rendang. How did you know ayam rendang? Okay, fine. It's ayam rendang. Rendang. It looks like he haven't lost his streak yet. The not position, the pose. The action he's doing. Dunk. Ayam sewa dang. Sewa. Ayam rendang. Yes, ayam rendang. Yes, ayam rendang. Yeah. Okay. Ayam. Oren. Dang. Ayam. Oh! Okay. I know. Laju. I know the answer. Ayam rendang. Betul, ayam rendang. Wow. Nawang literally lagi laju dari semua orang kalau yang dia. Tak apa. FYP Nawang penuh makanan tau. Ayam golek. Bukan. Ayam ren. Ayam apa ni? Ayam tu dah betul. Nama posisi yang dia orang buat ni. Tak apa, dia ada anime yang sebut nama posisi ni. Ada satu anime tu. Ayam overdrive. Overdrive itu bukan. Ayam apa Apa yang game dia tahu slam dunk. Basketball, apa lagi anime apa berlaku kalau Ren campur dengan slam dunk? You tak ingat perkataan tu. Skip. You tak ingat. Tak tahu apa tu. Ayam. Ren. Dang. Ayam ren. Bakar. Ayam rendang. Ino cakap bakar. Ayam ren. I want to say ayam percik, but is it ayam percik? I don't know. It's ayam ren dang. Why dang? Oh, tidak sikit dah. Soalan seterusnya. Okay. Lai. Ini makanan ke? Makanan. Play with words. Ketupat. Remember. Ya, ketupat. That is okay. Kan Ketupat. Never mind. Ketupat. Betul. Ketupat. Ketupat. Yang ni senang. Ketupat sebab nama dia pun tupat. Ketupat. Ke mana kita nak pergi? Ketupat.
Ketupat. Ya, he haven't lost his streak. Let's go. Ketupat. Ketupat. Betul, ketupat. Sekarang ni sedap je. Ketupat. Ya, this is basically just ketupat. This is ketupat. Okay, yang terakhir. Oh, parah. Parah. Jadi yang terakhir. What is this? Oh, what the? Oh. I'm cook. Mama. Bukan. You only got mamak betul. Wait. Sajau chin stop. Apa benda mengarut? Dia kena main-main dengan bahasa sikit. Biar dia dah fikir mi kan? That is Mi. mi. Ya, mi. Mi cincin. Is it cincin or ring? Dia bahasa Inggeris. Ring. Oh, ring. Mi green ring top. Saya hijau cincin What Berhenti. associate with green? What hijau associate- pandan. Yeah, not associated with traffic light green. What does it mean Pergi. in English? Go. Mi saya. Mi. Ah. Dia bahasa Inggeris kan? Dia mesti bahasa Inggeris kan? Mesti bahasa Inggeris. Can you guess? Ya, otak berasap. What is I green. Dia kiri kanan tau. Kiri kanan Pun mesti tahu ni antara yang paling dekat pun nak dapat kan. Ya, yang first tu tak dapat. Yang lain tu nampak. Yang traffic light, cincin dengan yang tu orang tu nampak. Yang Nampak first tu apa Sebutlah dulu. Dia Dia tak nak berkaitan dia- dengan apa yang dia tunjuk tu. Ada kata namanya. Saya Apa makanan Mi? yang bunyi dia lebih kurang sama dengan kata nama diri? mi. Mi? Aha. Okay, mi goreng mamak. Betul. Mi goreng mamak. Mi goreng mamak. Mi go Tu hijau. Ring mamak. Tu mamak. Migo. Oh, okay. I know. Mi goreng mama. Betul. Mi goreng mamak. Cuba gabungkan Kuih ayat tu. cincin. Bukan, cuba gabungkan ayat Mi. Mi goreng mama. Mi goreng mamak. Let's go, Ricky Ray. Finally answer. Mi goreng mama. Everything right. Yeah, it's Let's mi go. goreng mamak. Ayam goreng. Wait. No. I Are goreng. you sure it's I? Mi goreng mama. Mi goreng mama. Mi goreng mamak. Yes, mi Mi goreng mama. Yeah, mi goreng mamak. What does green on traffic light Got it. mean? Mi goreng mama. Yes, it's mi goreng mamak. Dengan itu berakhir segmen kita yang keempat. Segmen terakhir untuk bulan Ramadan. Minggu depan merupakan segmen terakhir kita. Segmen pertama di bulan Syawal, di mana segmen akan datang akan digelar sebagai santai-santai Syawal minggu ini. So, bila video ni keluar, maknanya dah nak dekat nak raya. Jadi, Mia nak tanya pada korang, apa harapan raya korang tahun ni? Nak duit raya. Duit raya. Nak duit raya banyak-banyak. Ven, apa harapan kamu, Ven? Harapan nak berasa raya macam yang lepas-lepas sebab hampir bertahun-tahun jugalah tak dapat rasa raya. Oh, what is your harapan for hari raya this year? Jangan tanya dah ada girlfriend belum. Jangan ada yang tanya bila nak kahwin. Jangan ada yang tanya tak dapat kerja ni ke? Harapan raya saya pada tahun ni adalah dapat duit raya. Dapat duit raya. Ya, walaupun
Umur saya sudah menjangkau. Kalau real life saya lah sudah menjangkau. Tapi saya tetap berharap saya akan dapat duit raya sebab saya ada baby face. So kalau orang tak kenal saya, mestilah dia akan bagi kan. Wow, of course. Ni apa Ya, dan satu lagi. Baby face is real. Ya. I just hope I can meet my family. I hope I can. This is quite early to ask this thing actually. I'm gonna lie. I hope I just can meet my family and all of my family can get together. We can we can go into the old house again and together we can gotong royong and then like clean it up and all that stuff. Nak duit raya. Yay! Everyone looking for duit raya. Wow. Wow. Yeah, nak duit raya dari Mia. Yeah. Why me? Saya harap tahun ni kita raya dengan keadaan yang aman dan damai untuk seluruh dunia. Dan kita boleh sambut Ramadan dan puasa sama-sama dan tak ada permusuhan di antara kita. So, Nak meriah. apa plan korang untuk raya tahun ni? Ada plan lagi. Tak ada plan lagi. Seluduk bunga api. Seluduk bunga api. Memandangkan saya beraya dekat rumah baru, maybe nak turun bawah tengok orang main bunga api ke. I don't know. Mungkin lah tengok bunga api. You know what? I really would just want to stay at home, but knowing my family, you gotta go and socialize. Probably I'm gonna go and socialize. I'm just going to be together with my family and cry together while also visiting some old family members. Tak ada plan. Tak ada plan. Mungkin Nawa akan ikut family atau cousin Nawa pergi ke rumah saudara-saudara diorang akan dapat duit raya. Okay, raya sebenarnya kan this is macam first time Dino sambut raya kalau Dino tak kerja. Sebab mostly raya seingat Dino kerja. Dino tak pernah raya first day. Sekarang rasa macam tahun ni kot dapat rasa raya pertama. Tak. Yelah ya betul. Raya mostly tahun ni rasa raya pertama dengan family. Kita boleh spend time dengan family is mostly like I wanted lah. Kalau boleh semua orang balik lah. Kalau tak boleh kita just sambut orang yang ada dengan kita je. Tak ada plan. Do you have at least a tema baju raya tahun ni? Warna peach. Tak silap. Oh, peach. Nice. Probably some kind of blue because raya nowadays we don't just say blue. We have some very specific colors. Sometimes it can be navy, sometimes it can be baby blue. But so yeah, it's some kind of blue. Mine is royal blue. Oh yeah. It's still a blue, but it's a specific type of blue. That's just prove my point. It would be some kind of very specific type of blue. Oh no! This year it's green. We can put green screen video. No. Let's go. No. Belum. Dah. Apa tema? Agak-agak apa tema baju raya korang tahun ni? Baju hijau Mio? Saya tak suka hijau. Vern, agak-agak baju apa? Biru. Kena lah. Mak Dino kata mungkin purple. Mungkin Purple. purple. Tengok lah. Ikut mak lah. Selalunya yang decide tahun ni adalah ibu-ibu. Para ibu. Tema untuk family Nawa tak ada. Kita ada. orang Casual tak ada. je. Tak ada nak kata casual. Kita orang tak ada tema sebab masing-masing nak pakai warna sendiri, nak pakai design sendiri. Jadi kalau Nawa seorang saja, I will pakai kebaya kimono untuk tahun ni. Kebaya kimono. Oh, kimono. Ya. Kebaya kimono. Yep. Lain macam. Ya. Okey, sampai di sini saja segmen kita yang terakhir untuk bulan Ramadan. Jumpa korang minggu depan untuk segmen kita yang terakhir di bulan Syawal. Santai-santai Syawal minggu ini. Jadi kita orang nak ucapkan selamat Hari Raya dan jumpa lagi di minggu pertama Syawal. Bye-bye. Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahid dah batin. 0-0. Selamat Hari Raya. Maaf Zahid dah batin. Jangan lupa bagi Nawa duit raya. Saya akan letakkan QR dekat saya punya Discord. Bye. Selamat Hari Raya.
Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bye-bye. Who's Fikri? I don't know. That is the old friend name. Then I always get confused in it with Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf aja, maaf. Aidilfitri, maaf saya dah mati. Selamat Hari Raya. Are you kidding me? One? Yeah, 1 Okay. second only. So, are you ready? Yeah, okay. Okay, 1, 2, Cik 3. tu tanya tu rumah tak akhir lah. Kita orang macam nak balik dah Ah. kan. Keluar dari rumah tu, kita orang tak tahu kita orang kat mana. Macam, weh, Lah. kita nak balik ke jalan mana ni? Kita tak tahu ni. Waktu tu nak bakar moncong naga. Lepas tu nampak moncong tu jatuh. Ingatkan terpadam. Rupanya tak. Dia meletup kat tangan. Wow. Saya nak 6-7. 6, 7, 6. Alah, baru nak pilih. Saya ambil sebelum ni.